Cik B terima kejutan, birthday. DSV hadiahkan LAMBHORGINI urus. Beli RM1.60 juta cash. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Anak kepada usahawan terkenal Datuk Seri Vida iaitu Cik B menerima kejutan istimewa sebuah kereta mewah Lamborghini urus Manseri bernilai lebih RM2 juta yang diberikan oleh ibunya sempena ulang tahun kelahiran yang ke-21. Cik B atau nama sebenarnya, Nur Edlinan Zamilin Muhammad Amin berkata, dia berasa terkejut selain terharu apabila impiannya untuk memiliki kenderaan idaman akhirnya tercapai. Saya memang tak sangka langsung. Mama ada tanya nak apa sempena ulang tahun kali ini dan saya ada cakap nak Lamborghini urus warna biru. Tapi tiba-tiba hari ini saya dapat kejutan Lamborghini urus warna hitam. Alhamdulillah, Mama tunaikan permintaan saya. Kadang-kadang saya rasa macam tak layak dapat semua ini. Saya memang pernah beritahu itu kereta idaman. Tapi saya tak perlukan pun sebab sebelum ini Mama sudah belikan Mercedes Brabus G63, katanya, baru-baru ini. Saya rasa semua orang rahsiakan benda ini daripada saya. Adik saya yang uruskan semuanya, pergi jumpa orang itu dan orang ini. Untuk dapatkan kereta tersebut, kongsinya. Apa yang saya nak buat adalah membanggakan Mama. Saya nak sampai satu tahap bila Mama nak pergi bercuti, saya boleh belikan tiket. Apa sahaja Mama nak, saya boleh sediakan. Saya nak muliakan balik Mama saya. Saya nak dia berehat, duduk rumah, pergi bercuti dan tak perlu lagi fikir soal bisnes. Biar saya yang uruskan semuanya. Tapi saya tahu bukan mudah untuk ambil alih perniagaan Mama. Mama ada lebih 200 pekerja dan saya sendiri tertanya-tanya macam mana seorang ibu tunggal mampu menguruskan semua itu. Tambahnya lagi,